ada satu WRV Honda WRV untuk buat power boot, pasang power boot. So kita kena buka dulu dia punya cover belakang ni, dan kita tukar lah dia punya strut ni. Okay, so kita buka lah. So kita dah buka, nanti untuk strut ni kita tukar, lepas tu kita buat wiring ni lah. So kita nak kena buka yang ni dulu, nak buka strut ni. So yang ni boleh pakai macam ni lah. Okay, dan tolak, lepas tu kita boleh cabut lah. Baik, dia duduk macam tu. So nanti kita boleh cabut belakang lah. Okay, ni dia punya set lah, set untuk power lift lah, untuk power boot ni set. Kita kena tukar pakai strut yang elektronik ni. So kita dah pegang strut ya. So masukkan wire, tak tarik wire, ni strut yang pokok kita pasang lah. Dah masuk, so kita keluar lah wire dekat sini. Lepas tu kita kena tukar pula strut kat sini ya, dan elektronik punya strut. Okay, ni kita buka dulu ni. Dia punya hood latch untuk kita ganti dengan hak yang elektroniknya. Okay, ni dua hash yang hook latch yang elektroniknya lah. Kita nak masukkan kat sini ya. Masukkan kat sini. Okay, kita buka ni ya. Yang ni ya. Dia ada butang lah. Ni saya belah dalam, kita nak sikit ni lah. Kita masukkan. So ni wire negatif dan pergi kat body ya.
dia punya switch Dia punya switch ni, dia punya connector dia. Yang ni connector dia merah hitam ni. Hak ni untuk lampu malam dia bila buka ke dia ada menyala lampu so yang hitam ni lah pergi ke body ground. So yang merah ni kita pergi ke ACC So bila buka on switch baru lampu dia menyala lampu switch ni menyala. So nanti kita tengok fuse 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 ada kat sini untuk ACC cari 7.5 di sini dah sambung ke body ke ground untuk negatif. Positif dia dah pergi dekat ACC tu untuk ni, dan kita nak kemas balik ni yang untuk power kita kemas balik. Sambung dah siap power tekan dia buka terkunci juga tekan butang open ni 3 kali so dia akan buka 1, 2, 3. Tutup bersama 3 kali juga 1, 2, 3. Dan ni dia boleh buka butang ni untuk buka tekan. Okey. Dan tutup Okey, so kalau siapa nak pasang power boot boleh contact semua kereta insyaAllah boleh buat SUV, HRV, CRV, Santa Fe semua boleh.